Perkara ni saya akan urus dan bincangkan selepas Dewan Undangan nanti. Kerana pada ketika ini saya benar-benar sibuk menyiapkan satu kertas kerja di mana saya akan membina rumah rehat untuk VIP di Tanjung Pusat. Alah, Yang Berhormat, tak ada kerja lain? Asyik pusat. Hai, saya ni wakil rakyat. Itu semua kerja saya. Sementara ni kamu gunakan baju tai lembu yang bertaburan di tepi jalan tu. Kutip. Yang Berhormat, tai lembu yang di tepi jalan tu tak boleh dibuat baja lagi kerana dah kering. Apa Yang Berhormat nak suruh kami pecahkan jalan raya tu ke? Itu sementara. Tak faham ke sementara? Yang Berhormat, berapa puluh cangkul yang kami nak gunakan untuk mengopakkan tiap lembu tengah jalan tu? Dan berapa puluh batu pula yang kami nak mengangkut tiap lembu tengah jalan tu? Apa muka kami ni muka kena angkat tiap lembu ke? Betul lah. Alah, sementara Yang Berhormat sajalah buat kerja tu. Apa? Suruh kami pula. Ingat kerja tu macam tolak abuk. Apa Yang Berhormat besar ke? Sudah, mari kita balik. Aku akan calonkan kau menjadi wakil rakyat di kampung ni. Jangan bimbang. Ingat Yang Berhormat, satu hari nanti Amin akan tentang Yang Berhormat. Marilah. Alah.